Dia dah mula berjinak-jinak dengan zikir al-khafi ni ataupun martabat zikir latifatul qalbi tadi. Dia tapi bila dia start mengamalkan zikir, hati dah stage ini masih dalam keadaan hati berperang. Mana? Berperang antara bisikan-bisikan gangguan syaitan al-khannas dengan nur zikrullah yang cuba dicetuskan di lataif al-qalbi. Maknanya dia dah ada niat, dia dah ada beramal, tetapi dia masih berperang. Keadaan dia macam malas, dia akan cuba dibisikkan bahawa tu benda ni sesat. Macam-macam benda yang akan sampai di telinga batin dia. Tengok nur, maknanya gangguan syaitan al-khannas dan nur zikrullah yang cuba dicetuskan di lataif qalbinya. Dia masih berada di dalam umpama zon perang lah. Dia berperang di antara dua pihak lah, pihak syaitan dan pihak malaikat. Ini berlaku ceramuk ingatan di dalam tawajuh ianya. Dia akan ingatan keduniaan yang dilaluinya pada sebelum ia masuk di dalam tawajuhnya. Okey, contohnya dia bisnes ke apa sebelum tu. Okey, kemudian dia nak amalkan zikir tawajuh dia, contoh macam tadi kan. Tapi bila dia start nak kosongkan fikiran dia jadi berperang. Kepala dia terbayang macam-macam. Ini berlaku pada saya, bukan ada permulaan orang lain. Sampai benda ni sama. Nampak bayang macam-macam. Apa yang kita lalui, apa yang kita kadang-kadang benda batin yang kita buat, maksiat yang kita buat, dia akan refresh waktu tu. Tu yang perasan tak? Waktu orang nak meninggal dunia, dia kalau orang yang jenis tak bertaubat, tak memadam dosa-dosa dia, pandangan hijab batin dia akan terganggu. Dia akan mata dia akan terganggu waktu dia nazak. Di waktu tu Allah akan tunjuk apa yang dia tak delete lagi, apa yang dia tak remove lagi. Itu dah istighfar yang kita buat tu, hikmah dia mendelete kan. Kadang-kadang kita pun ada file buang tak guna, kita delete kan. Macam tu juga konsep istighfar, dia gugurkan habis semua. Dia erase kan, macam kita tunjuk eraser dengan pensel kan. Kaedah sama. Istighfar tu dia banyak fungsi dia. Selain daripada kedudukan daripada makam taubat, dan dia memadam akan hijab-hijab kita, noda-noda yang batil-batil, zumat-zumat yang gelap-gelap kan. Okey, kita mau ingatan ni saja. Kemudian bersimpan siul lintasan al-khatimnya, terutama khatir syar. Yang ni khatir yang buruk-buruk. Orang kata negative thinking. Jumpa orang ni betul, bagi maki hama semua kan. Ni tak betul, ni tak betul. Negative thinking. Kita kadang-kadang kita tengok orang barat sebenarnya dah apply positive thinking untuk dia orang, untuk ini dalam sistem kerja masing-masing kan. Tapi sebenarnya ahli sufi dah lama dah buat benda ni. Maknanya dalam keadaan dia nak berzikir, dia nak memulakan step, tetapi dia ceramuk, maknanya dia masih belum dapat apa kata orang tu, menghimpunkan energi positif lagi. Masih berperang lah. Bersimpan siul lintasan al-khatir, sangka buruk je kerja dia, terutama khatir syar, yang khatir yang buruk-buruk. Umpama terbayang sesuatu yang tak ada nisbah kepada nur zikrullah, banyak daripada unsur-unsur ghairullah. Maknanya ghairullah ni yang lalai. Apa saja yang membawa kita tarik daripada jazbah Allah, apa-apa daripada jalan agama, maka itu ghairullah. Itu dia punya makna. Ini saya terangkan term salah, kadang-kadang kita nak faham term kan, perkataan. Okey, tubuh badan bercuaca haba, panas dan gusar gelisah. Bila dia start zikir, dia rasa panas, dia rasa berpeluh, dia rasa tak selesa, berlaku macam-macam. Terutama dia orang kata, banyak kes dia kata saka kan. Saka ni tak semestinya jin syaitan. Saka ni apa yang kita amalkan sebelum kita sebelum dalam hidup kita. Apa yang kita amalkan, benda tu negatif, benda tu teruk kan, mengumpat orang, itu saka lah tu. Kan, bukan saka dari sudut makhluk halus. Saka pun ada saka baik pula. Kalau banyak berlaku pada keturunan, kalau keturunan dia dulu suka solat, suka mengaji, insya-Allah saka sujud cicit dia pun akan sesama. Selalu begitulah saya tengok pengkajian macam tu. Okay, jiwa dan fikiran tidak mencapai titik fokus. Jenuh lah dia kata, apatah lagi dalam solat kan, dalam zikirullah yang di luar solat ni pun dia tak dapat fokus. Kadang kita tengok contoh orang yang tak dapat fokus, senang. Kalau dia dekat masjid, Allahu Akbar, tu dia tengok, tak boleh, cancel. Allahu Akbar, dia tak dapat fokus. Mana tu dia ditarik oleh al-khannas. Khannas ni mencetuskan was-was. Mana khannas dengan dia tu tak dapat bicara tanggal lagi, masih duduk bersarang. Dia grab dia syaitan khannas.
Pasal qalbi dia tidak ada nur. Bila qalbi tidak ada nur, menyebabkan dia mencintai maksiat. Nafsu amarah. Buat maksiat okey, relax and cool dia. Bila jap kamu, leceh lah. Tak rock apa semua, dia akan timbul macam-macam. Kemudian berada di dalam keadaan tenang dan gelisah, berpindah-pindah hatinya antara dua keadaan tersebut. Maknanya kadang-kadang dia okey, khusyuk mau, tapi balik. Dia tak constant. Okey, sebenarnya dia mampu melafazkan ismuzat, yakni zikirullah tadi, tetapi tidak mampu menghadirkan makna, yakni maknawiyahnya dan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mampu sebut Allah, tapi fikiran dia dia flowing, dia terapung-apung, tak mana-mana. Maknanya dia sebut Allah, tapi dalam kitab Hikam kata orang yang mampu menyebut Allah tapi dalam keadaan lalai lebih baik daripada orang yang tak langsung mampu menyebut asma Allah dan lalai. Kita kira dah masuk dalam level ini, dikira orang yang dalam keadaan beruntung lah. Mampu dia sebut nama Allah tapi cuma tidak mampu menghadirkan maknanya. Kadang-kadang dia tidak menguatkan usul ilmu tauhid dia. Kadang dia sebut Allah, dia bayangkan ya Allah bersila ke, duduk di atas arash. Kadang berlaku pada buat Wahabi lah, dia menjisimkan, berjasimiyah, maknanya yang menjisimkan Allah. Ini banyak berlaku pada kes ni lah, perbalahan pertembungan antara Puak Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Banyak cerita dah tu. Kemudian ketetapan zikirullah ni tidak mampu menetap bertahan lama pada masuknya ia titik lataif yang dihunjam di dalam dengan kalimat ismuzat. Maknanya kalau kita fokus Allah dia menetap lah. Menetap dia ada menurut tiga lah, pendengaran, perasaan dan penglihatan. Sama ada salah satu ataupun tiga-tiga tu terentak. Macam dia zikir Allah, dia rasa tak masuk kejap, tak masuk. Itu normal pada yang permulaan, pada yang baru melangkah fasa awal fasa mula ilmu tadi. Itu normal, dia tidak dapat fokus lagi. Macam ada yang baru ambil ni kan, 4-5 orang baru datang. Hari ni nak bawa tawajuh, dia minta juga kafiat, kita terang lah. Mungkin berlaku pada yang awal. Mungkin bila dia dalam stage ni, dia berlaku tarik menarik tadi, dia mulalah kata, apa amalan zikir ni tak power pun. Pergi cari guru lain. Tak soal cari guru lain tak apa, tapi dia jadi kata orang macam rugi lah. Benda tu tak habis lagi dia punya apa kata orang ramuan-ramuan ataupun diagnosis tu tak habis lagi, tak selesai lagi kan. Dia dah cari guru, dia kata tak power, tak ada feel pun. Sedangkan ini adalah level mula, dia kena hadapi dulu. Berapa orang bergelisah pun, tak power lah, macam-macam lah. Okey, masih. Kemudian zikirnya keadaannya masih dalam keadaan mengira. Tasbih pada tangan yang terlalu ditumpukan kepada mengira dan bukannya kepada zikirullah. Maknanya dia zikir tapi aku nak dapat 500 ataupun 5,000. Allah. Cukup sebab. Lala dia punya fokus tu tadi bukan pada zikir tau. Dia ada mengira dah. Baik mengira kalkulator 1, 2 apa semua cepuah. Kan kita fokus tu macam mana saya ada terang kat siapa tu Finik kan. Dia tanya tentang soal zikir dah kita pusing tu. 100 tu dah habis tu kira 100 lah tu. Continue lagi sampai kita dah yakin tu 5 kali ataupun 100 kali ke. Dah cukup 1000. Kemudian boleh dah berhenti kan. Kita nak cukupkan dia punya bilangan apa nak kata orang tu, keperluan yang ada pada ahli majlis tawajuh tu. Sama ada 500, 1000 ataupun 5000. Maratib atau tingkatan ini dikenali sebagai peringkat mujahadah, maknanya perjuangan. Mana kata orang berhempas pulas, dia masih dalam berjuang bersusah payah lagi. Pada tingkatannya hati umpama besi yang keras hitam dibakar, yakni zulumat nafsu dibakar untuk dilembutkan oleh nur zikrullah, bagi mengubah agar qalbi yang gelap hitam itu dibuang dari unsur-unsur yang cemar-cemar yang terdiri daripada anasir nafsu amarah. Kemudian lataif qalbi ini mempunyai 2 bilik yang dipunyai oleh malaikat dan syaitan al-khannas. Pertama bilik kanan
Kita tengok ruang jantung pun ada 2 bilik lah siapa yang belajar bab perubatan ni. Okay. Bilik kanan terkandung ia ada 5 perkara lah. Pertama, iman yang ada berkaitan dengan rukun iman. Apa kita percaya kat Allah, percaya kat Rasul, percaya kitab-kitab, semua berkaitan dengan iman. Kedua, bersemangat dia. Bila dah ada iman, dia bersemangat menegakkan Islam. Sekurang-kurangnya fardu ain pada diri dia sendiri. Bukan dia tak cerita kepada orang lain, dia cerita pada diri dia sendiri. Kemudian dia bila Islam, dia akan memegang tauhid, pancang tauhid, maknanya dia memegang itikat yang benar lah. Tak ada pula kata Allah Ta'ala bersekutu ke, Allah Ta'ala ada pula berkompromi dengan bersyarikat ke, dengan mengambil manfaat pada manusia. Ini balik pada ilmu usul lah. Kalau belajar sifat 20, dia lagi mantap dapat tauhid ni. Okay, keempat, makrifat. Maknanya setiap benda tu dia nampak. Makrifat tu kenal. Contoh makrifat tak payah kita pergi jauh. Kita tengok orang anggota polis Anggota polis makrifat dia pada siapa? Makrifat dia maknanya dia mengenal sangat pada penjenayah. Itu makrifat polis. Makrifat si pemain bola pula, dia skill pada bola. Maknanya kalau orang nak tipu dia tentang bola, dia tak boleh. Pasal makrifat dia pemain bola pada skill bola. Memang dia tak boleh dipusing kalau sesiapa. Pada makrifat orang yang atau contoh engineer kan, bangunan. Dia nak makrifatkan bangunan, dia dah tahu dah selalu belok. Memang dia skill dah, mahir dah. Okay, makrifat hamba Allah pula. Bila sebut nama hamba, dia fitrahkan makrifat kepada Allah. Jadi kita yang kita buat kerja, belajar tasawuf, belajar tawajuh ni semua, nak menjadikan kita hati makrifat lah. Bukan kadang-kadang ada salah arti makrifat tu makrifat apa semua nak jampi orang menderem kan. Itu salah faham. Itu semuanya pada cerita ilmu kebatinan kan. Dia istilah tu dia dah tukar. Jadi kelima, malaikat. Maknanya bila kita makrifat, segala benda-benda baik, jiwa manusia tu akan berubah menjadi jiwa malaikat. Maknanya dia halus hati dia. Kemudian dia kadang-kadang bila dah masuk alam sufi ni, makan dia kurang, dia rajin puasa. Itu ciri-ciri malaikat lah. Tak makan, tak minum apa semua kan. Tapi manusia tak boleh jadi 100%. Dia sekadar ambil nisbah je, timbalan je kan. Dia tak boleh macam. Kemudian dia dapat bisikan yang baik-baik. Kadang-kadang bila dapat amalan ni, kita boleh tahu orang tu macam ni. Itu semua bisikan malaikat. Mana malaikat membantu kan. Dia ada cerita panjang buat tu. Okey, yang lagi satu bilik pula, bilik kiri lah. Okey, bilik kiri ni mengandung, maknanya terkandung anasir hubbu dunia, maknanya mencintai dunia. Dia maknanya tak nampak akhirat. Dia cerita dunia ke. Kalau sembang dengan kawan, dunia ni bola ke apa, PS4 ke. Dia tak ada, dalam jiwa dia tak ada langsung nak mendekat Allah ke, nak balik cerita ni kan. Jadi cerita dia kalau ni dia hal dunia dia tak cukup duit dah apa. Jadi bila jumpa macam ni, maknanya bilik kiri dia masih dipenuhi dengan unsur-unsur amarah tadi lah. Kemudian bilik kiri pula mengandungi nafsu amarah lah, kedirian yang condong. Nafsu, kadang-kadang orang salah faham nafsu amarah ni marah ke kan. Salah satu lah. Tapi sebenarnya nafsu amarah tu nafsu kedirian yang condong dan jauh daripada ketaatan. Mana hidup dia selera dia lah, kecenderungan dia, cerita itulah cerita batil je. Macam mana yang dah berminat nak bab-bab agama, bab-bab tu dia dah masuk level muhilmah ataupun mutmainah ataupun lawamah dan muhilmah, di antara dua tu lah. Tu makna ada kesedaran lah. Tapi kita tak cerita tentang nafsu yang 7 tu, nanti panjang lain tajuk kita ni. Okay, yang seterusnya, bilik kiri mengandungi syaitan, maknanya yang membisikkan dalam hati. Maknanya bila apa-apa pun dia inject. Ini sebenarnya jangan buat ni, jangan buat tu. Dia instruct qalbi kita supaya jangan mendekati benda-benda nur. Syaitan. Kemudian hawa ni bertolak ke arah keingkaran. Hawa ni dia ada kait dengan nafsu lah. Maknanya dua, hawa dan nafsu ni saling bekerjasama lah kalau dia punya dekat atas hati manusia. Dan yang kelima, iblis. Bila dah penuh yang 4 jadi, dia akan membentuk menjiwai jiwa iblis, memukakan wujud diri. Ini zikir wujud diri, maknanya
Dia kalau apa pun kalau dia ambil hal agama pun dia lebih kepada ego, wujud diri. Ada juga yang dia belajar agama bagus tapi ni tak betul ni, aku je ini jalan ni sampai dia bubur je. Dia maknanya keakuan dia tak ada ananiah. Kemudian zikir peringkat ini kosong dan tidak mengisi nur. Maknanya zikir ni memang dia katakan level tu kosong, tapi sebenarnya dia tak ada langsung. Kosong yang lara. Kosong ada dua level. Kosong yang mengandungi maknawiyah, satu lagi kosong yang qaranah. Macam tu kita tengok contoh kalau satu orang, kita sebelum tak ada amalan tu kan, dia menengung macam orang kena kuda kan, mendengung kan. Tapi bagi orang yang melengung yang ada zikir, dia lain. Dia panggil kosong yang ukuf kosong. Itu lagi, itu benda tu yang saya cerita ni semuanya akan contoh alami tau, bukan saya cerita sekadar dari kitab tak. Ini based on practical. Kita akan mengalami kosong melengung kan. Tapi satu lagi ukuf atau bezalah. Okey, ni maratib, dipanggil maratib peringkat mujahadah. Mana kita masih berhempah pulas lah berjuang semua. Bagi saya lalu tak nak. Bagi kita pun dah berapa ni. Okey, seterusnya fasa peringkat tawajuh fasa mutawasid ataupun pertengahan. Hati pada jiwa peringkat ini telah berjaya masuk ke dalam zon hening dan tenang, tidak lagi berada dalam zon perang, kacau bilau ataupun peperangan. Dia antara syaitan al-khannas dan nur zikrullah. Ia yang disebut sebagai qalbi al-him. Maknanya qalbi dia dah okey dah. Dia dah lama beramal 5-6 bulan, setahun 2 tahun dia dah dapat. Dia kata dia jadi macam adik. Kalau kita perasan bagi orang dah lama dia jadi adik. Dia bila dia tak tawajuh, dah rasa aku tak selesa lah rasa. Dia buat kerja pun bila dah tak feel dah, dia dah rasa kena stop kerja, dia kena buat balik. Maknanya dia kata nafsu dia dah berubah lah kepada level lawamah dan muhilmah. Dia tak dah masuk. Dan kadang-kadang bila berjaya dia tiga tu, dia akan mencecah mutmainnah. Sebab dia kata jiwa peringkat ini telah berjaya masuk dalam zon hening. Hening dan tenang. Mana hening tu dia dah keluar mukaranah. Kadang-kadang kita ni duduk saja pun kalau dua ada pun sunyi, tapi unsin tau. Tak sempat unsin, jiwa kacau. Orang panggil kan. Dia mana tu ni dia tidak lagi berada dalam zon kacau bilau. Dia dah keluar dah. Dia berjaya keluar. Kemudian berada dalam hudur. Maknanya hudur makna zikrullah yang telah ditasdikkan. Maknanya bila disebut Allah, dia dah rasa. Apa dia kata laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Apa tu wujud, tu kidam, dia dah rasa dah. Wujud kidam yang asas-asas. Kesyukuran-kurangnya orang yang zikrullah dalam tempat qalbi, dia akan merasai sifat wujud Allah Ta'ala. Itu sebab asasnya. Okey, kemudian hudur makna zikrullah yang telah ditafsirkan, makna telah berjaya hudur lah. Hudur telah hadir makna. Okey, seterusnya sendi anasir zikrullah yang telah berjaya dikuasai, ya ini salah satu daripada tiga tadi, sama ada tiga-tiga ni lah. Dan dia telah panca indera pendengaran. Maknanya dia bila disebut Allah, hadir kalimah Allah tu walaupun orang lain tak dengar. Macam kita menyanyi lah seorang-seorang. Kita tengah menyanyi, orang lain tak dengar kita nyanyi. Mana pendengaran al-sama' tadi telah hadir kalimah Allah, telah berjaya didengar. Kedua, panca indera penglihatan. Sekurang-kurangnya dia nampak kalimah tu terukir pada qalbi dia. Dan ketiga, panca indera perasaan. Maknanya bila sebut Allah, dia datang satu perasaan takut. Macam kita kata orang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka bergementarlah hatinya dalam firman Allah kan. Ini kita sebut Allah, Allahu Akbar pun tak ada feel. Orang sebut kayu pun sama je, tak ada feel. Maknanya hati dia tidak hudur dah tasdik panca indera ni. Yang orang yang telah berjaya menguasai qalbi dia telah ada bergementar. Yang dia kata orang mukmin tu apabila sebut nama Allah bergementarlah. Mana nak test kita mukmin tak mukmin, sebut nama Allah kita akan rasa gementar. Itu dia punya benchmark. Kalau tuan-tuan sebut nama Allah, sebut nama Aizah sama aja, baik-baik jaga-jaga. Kan dia punya ini guru saya cerita ni, saya balik turunkan balik. Tiga ni sama ada kita telah berjaya maknanya bersatu sendi tu tadi ataupun salah satu. Dia kira telah berjaya lah. Tak kira lah salah satu dia sebut nama Allah tu dia terasa okey lah tu. Okey. Sambung. Maratib peringkat ini ialah
Ma'nawiyah peringkatnya ukuf. Maknanya dah dikata ukuf, maknanya masuk di dalam satu suasana hening kosong yang mengisi nur ataupun yang ada maksud ma'nawiyah iman. Okey, dia sama. Ukuf bermakna perberhentian dan kosong. Yakni kosong yang hening, macam kita sebut tadi, yang terisi dengan nur. Di sinilah dikatakan oleh ahli sufi yang arif billah, melihat tanpa mata, berkata tanpa kalam, berhuruf tanpa suara. Ini cerita ni bila kita selalu yang fitrahnya, bila kita berzikir sampai satu tahap dia dah macam tepu tau. Kalau tuan-tuan buat zikir tu tak boleh masuk, mana letak tasbih, tuan menung saja. Sebab hati tuan-tuan telah sampai akan ukuf. Maknanya continue saja, diam je. Sebab diam itulah kita akan kata explore batin kita. Sebab kaedah sufi yang Qur'ani Al-Qalbi ni, perjalanan dia bermula dari batin ke batin, mendalam. Macam perbezaan dengan kita bukan nak kena jalan lain kadang-kadang jihad tu, daripada jihad ke batin dia baru masuk, mana berpindah ke batin. Tapi daripada bermula zikir Al-Khafi ni, daripada batin ke batin lagi. Sebab baharu yakin tadi saya sebut tu kan, saya sebut ni. Jadi ada beza itu. Perjalanan dia beza perjalanan lah. Okey, tadi sama kualiti mutal. Okey, kalam buruk tanpa suara tadi. Kemudian A-nya juga disebut sebagai makam meliputi. Kulli jasad lah, meliputi. Kualiti menetap istiqamahnya dia di dalam zikrullah daripada mula tawajuh dan akhir tawajuh telah meningkat. Kadang-kadang kita perhati dalam tawajuh kita pun tak semesti kita boleh starting kita daripada A sampai ujung ending kita menetap ni. Kadang-kadang dia kacau. Tadi kalau kita dah berubah kepada yang level kedua ni tadi, mutawasit ni, kita dah telah berubah dia, maknanya dia constant. Kalau katakan setengah jam tawajuh, setengah jam tu dia penuh. Macam orang solat kan, daripada bermulanya takbir atau ihram sampai kedua salam, dia dapat constant. Kalau dia dapat constant tawajuh daripada A sampai Z, orang yang tu solatnya penuh daripada A sampai takbir atau ihram sampai salam. Dia punya pengukuran dia. Kalau dia tawajuh pun dia bila ini duduk ubah kaki lah, dah ubah, tu maknanya dalam solat pun dia duduk mengaru lah. Dia tak dapat fokus. Ini belajar. Okay, kemudian seterusnya timbul dan tercetusnya warid-warid yang mendorong jiwa kepada takarub. Okey, dia kita panggil benda ni proses lah. Bila kata ada proses, mana ada hasil. Macam kilang kan, masuk benang, keluar mesti jadi kain. Macam tu juga zikir Allah kita buat ni. Bukan menung bodoh macam tu je. Mesti ada output. Okey, antara outputnya yang dalam kitab banyak yang disebut, kurang-kurangnya dia rajak, maknanya pengharapan yang teguh. Dia dah berubah. Lalu ni orang frustrated lah, tu asa lah, bila ni apa aku peras lah kan. Dia sekali dah berubah, dia dah ada satu pancangan ataupun jazam dia dah kuat. Dia dah berubah, maknanya pengharapan yang teguh, ar-rajak kan. Kemudian khauf, keberadaan rasa takut yang berpanjangan. Selama ni kalau dia buat maksiat pun orang tegur pun tak ada apa kan, dia tak ada rasa berdiri dia bertuhan. Tapi dalam perkara dia dah berubah, dia dah tak wujud perasaan khauf, rajak dan takut yang berpanjangan. Hasil daripada amalan yang tadi 10 lebih kurang 9-10 step tadi. Walaupun nampak ringkas zikir, tapi dia memberi impact yang besar sebenarnya pada diri kita, pada hati manusia. Kadang-kadang orang kena maki, kena kau-kau dengan kawan, kena dengan motivasi masuk 10 hari tak ada berubah. Tak mahu dia macam-macam, hati dia keras. Tapi bila dia kena dengan zikir ni, ini pengalaman saya lah dengan kawan, dia berubah. Pelan-pelan dia sikit berubah. Dia tak adalah drastik. Semua benda ni proses. Kemudian ketiga, khusyuk hatinya asyik kepada hadrat rasa ketuhanan ilahiyah. Mana apa saja yang dikatakan dalam ibadat, dia ada perasaan khusyuk. Solatnya, puasanya, buat baiknya, dia ada khusyuk. Walaupun dia bersedekah, pada sedekah dia pada orang miskin, dia khusyuk. Sampai satu dekat kata dia, saya kalau dia bersedekah tu, dia feel kata kalau anda kata malaikat maut tarik nyawa dia, dia reda. Mana kesan daripada dia perbuatan baik dia. Tak kira lah dia bersedekah, dia buat baik ke dengan orang mana-mana ke.
Dia beradab dengan orang pun, dia kira buat baik. Mana dia, anda kata, guru kata pengukurannya kan, dia kata dia hadirkan malaikat maut Israel waktu tu, kamu reda, kamu tarik. Itu tanda perbuatan yang baik. Nak tahu perbuatan kita buruk pula, kita buat maksiat, sekarang tu suruh test. Kalau Israel datang, berani tak? Kalau kita tak berani, mana bantu maksiat? Itu dia punya, kata orang petu-petu Al-Sufi. Kita boleh tahu macam tu kan. Okay, lagi satu, khusyuk pada tadabbur, yang ini penghayatan akalnya sentiasa memahati penciptaan Allah. Tadabbur ni bukan cerita orang kata berquran, tunduk hati, menghayati. Dia luas. Tadabbur ni dia maknanya kita memahatikan kerja kita bermula. Kadang-kadang kita perhatikan apa yang berlaku di tempat kita seharian, apa yang berlaku pada mak ayah kita boleh perhati. Hati tu tadabbur, maknanya dia sensitif. Dia pick up signal tu kuat. Tentang walaupun sekadar dia tengok kucing makan je, dia nampak kucing ni begini, walaupun dia tauhid dia kuat, dia baca tau. Dia baca kan. Dia mana pun hati dia sentiasa terbuka. Ilmu tu sentiasa. Kaunuhu aliman tu sentiasa pada dia. Allah turunkan sifat manawiyah pada dia kan. Dia sentiasa. Mana bila berlaku kadang-kadang dia berniaga kan, dia berlaku selepan, dia dah nampak. Belum orang cerita dia habis selepan, dia nampak kat sini. Tu tadi tadabbur tu tadi. Dia penghayatan dia sensitif. Padahal kita tengok kalam-kalam ahli sufi, hati dia, bahasa dia halus. Sedangkan dia bukan ngaji sastra, bukan dia ada kelas kewartawanan ke apa, tapi dia sebagai halus hati dia. Kalau dia ayat cinta tu, perempuan tak makan nasi, ketiga hari kenyang. Itulah cerita kan. Dia sebenarnya halus bahasa dia tu. Tadabbur tu tadi, kesan. Kemudian sebenarnya 5, haibah, yakni merasai kebesaran zat Allah Ta'ala. Maknanya dia bila kata orang tu, setiap alam yang ni dia rasa kehebatan Allah. Tak kira apa saja, dia dah rasa haibah, ketakutan, merasai kehebatan zat Allah Ta'ala. Dan sebenarnya mahabbah, kecintaan kepada Allah dan sesama makhluk. Bila orang yang berjaya telah melepasi ni, hati dia jadi pengasihani, pemurah. Dia kecintaan kepada makhluk, dia dah berubah kan. Selama ni dia benci-benci pun semua dah tak ada. Dia mahabbah. Mahabbah inilah yang ada pada Rasulullah, yang maha hebat kan. Jadi kita ni, maknanya kita bukan kita ambil sekadar Rasulullah tauladan, suri tauladan, kita baca sirah dia, kita nak ikut sunnah. Itu bagus satu sudut. Tapi sebenarnya mahabbah yang sebenar, kita merasai bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umat manusia. Tapi bermula cinta daripada makhluk, tapi dia kena ada tunjang cinta pada Allah. Sebagaimana kita tengok niat nawaitu lillah, betul-betul ibadat lillahi ta'ala kan. Tapi kalau dia dah buat satu, dah meningkat kepada mahabbah, maknanya dia punya hidup tu dah seluruhnya dah, dia akan menjadi seperti mana rahmatan lil alamin. Macam mana Rasulullah SAW tu dia merahmat seluruh alam, tapi pada kita menjadi rahmat kepada alam yang ada pada kita. Contohnya keluarga kita kan, pada kawan-kawan, rahmat kepada bila dia dah ada rahmati, dia akan mensyafaatkan, walaupun bukan syafaat ibadat, syafaat contoh memberi ruang dia perniagaan ke, tolong dia kan, bantu, itu rahmat lah. Bagi jalan dia, kata orang untuk ilmu. Luas bab rahmat ni. Mana dia mensyafaatkan kawan-kawan dia. Kalau dia pejabat, dia selama ni dah sebelum ni asyik kata orang jumpa nak kutuk, dia dah berubah lah. Dia jadi baik, puji apa semua. Kawan tengok, dah berubah kan dia. Betul rahmat pada dia. Hati kawan tak ada kutuk, tak rasa dah. Tak adalah kena maki macam dulu kan. Jadi rahmat kepada alam dia. Jangan kita nampak Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia semua. Kita pun patut menjadi rahmatan lil alamin kepada keluarga kita, ibu bapa kita, dengan jalan ni kan. Okey. Seterusnya bila dah mahabbah tadi, dia meningkat, dia mendapat dia al-qurbu, maknanya kedekatan mak ayah, yakni kebersertaan. Ianya disebut juga sebagai taubat istijabah. Maknanya dia telah memperolehi kedekatan. Setiap benda yang ni dia rasa dianya tidak berceratangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok hakikat punya silibus sifir, dia kata Allah dan Muhammad itu tidak berceratangan. Yang boleh hafal lah, kadang-kadang hafal dia tak dapat nak implement pada kehidupan. Inilah kita akan dapat al-qurbu, kedekatan kita, yang ini kebersertaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok antara lafaz orang yang telah dekat kepada Allah,
Kita tengok kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia merasakan Allah itu yang di depan dia dalam segala urusan, belajar, kerja, apa nama tu, dengan urusan walaupun bermain kan. Dia dah jadi macam sampai satu level, aku hidup dengan Allah dan kata aku mati dengan Allah. Kalau orang dengar, apa ni mati dengan Allah, Allah mana mati kan, dah salah dengan sifat usul. Tu dia tak mana kedekatan dia sampai dia kata walaupun dia mati dengan Allah. Mana Allah berserta dengan dia. Jadi tak ada lah bila Allah Ta'ala sendiri yang mengurusi kematian ni, tak ada lah cerita seksa sakit lah. Tapi kena menempuh lah benda waris-waris ni. Maknanya kena ada ikhtiar dulu, baru dapat tajrid. Orang kata sebut level tajrid kan, mana automatik semua datang kan. Tapi dia kena tempuh dulu proses ni. Ada yang kata tajrid tu saya nak bantai duit makan wali. Tapi dia tak tahu sebelum tu wali Allah tu lah berusaha betul-betul macam mana mendidik nafsu dia kan. Memang ada level wali buka laci duit, tapi kita tak kaji kenapa, macam mana dia susah payah dulu. Dia rajin sedekah ke, dia berusaha ikhtiar, dia sabar ke, Allah bagi dia susah kan. Kita tak kaji tu, kita tahu aku nak jadi macam wali ni sedap kan, nak tahu tajrid tapi makan asbab tak kaji kan. Okey, zon ni disebut juga sebagai zon kuning lah. Okey, mana dia telah berubah, berjaga-jaga, telah ada kesedaran. Okey, seterusnya orangnya yang sampai ke peringkat ini menetap kiblat ahli peringkat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi bersimbang siur. Maknanya kiblat hati telah menetap. Dia tidak ada kata orang sekejap okey, sekejap tak okey. Dia dah masuk ni. Okey, khatir yang ni lintasan hatinya telah berubah daripada ahli khatir syar, yakni ahli khatir buruk, kepada ahli khatir khair. Ni kata orang maknanya sangkaan jiwa dia yang sangkaan buruk telah berubah pada sangkaan baik. Positive thinking kan. Okey, lintasan yang baik. Lintasan yang baik sahaja. Dan zonnya, zon ni maknanya syak dia lah, sangkaan dia telah meningkat ke arah husnul zon, mana sangkaan baik. Kalau dulu kalau dia perhati, kalau dalam zon ni apa yang Allah buat pada dia, mulalah dia kata Allah dah benci dia lah. Bila dia dah rasa malas sembahyang, dia dah jadi apa nama tu, sangka buruk dengan Allah. Tapi bila dah masuk level ni, segala tu telah berubah. Bila dia kata Allah bagi dia ujian berat apa, aku redha ni sebab Allah nak latih aku ni, aku kena bertahan sabar kan. Dia dah jadi positif. Walaupun benda yang kena kat kita tu kena benda yang teruk kan, kena penyakit ke, kanser ke, tapi orang macam ni dia dah berubah, telah meningkat. Maknanya dia nampak bila Allah datangkan ujian mehnah pada dia, dia nampak benda yang baik je. Tapi bukan dia suruh-suruh bersabar. Kadang-kadang orang tu gosok belakang bersabar apa semua kan. Ni tak payah orang gosok belakang, dia sendiri dah faham. Dia dah menerima kata khatir khair tadi. Dan ianya juga dikenali sebagai makam fana pada wilayah ini. Makam fana mampu untuk mewujudkan laluan. Ini cerita dah balik pada praktikal lah. Okay, ini benda ni kalau ikutkan ni tak boleh buka, tapi sebab kalau tuan-tuan dah datang saya buka. Pertama, dia mampu untuk mewujudkan laluan antara Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dia, kalau orang zikrullah Al-Khafi ni, dia berada di antara dua kening kedudukan. Baitul Ma'mur yang dia orang sebut di langit yang ketujuh tu, kalau anda kata malaikat lontar batu dengan Baitullah di Mekah tu, dia akan setentang dengan ni, laluan tu setentang. Begitu juga dengan orang yang berzikir makam Sifatul Qalbiyah tuan-tuan tengok tadi, yang kita buat tadi, kita akan condong renung ke qalbi, dua jari dada kiri kan. Sebenarnya renung tu sebenarnya kita telah menjatuhkan nur zikrullah tu dari sini, tapi proses tu kita tak nampak. Kalau tuan-tuan buat balik, tuan-tuan akan rasa seolah-olah ada connection. Macam kita tengok satelit Maxis binariang kan, Astro kan, dengan satelit bumi, dia mesti tentang. Kalau tak dah lari kan bisa tak jumpa. Sama juga ini proses ni. Ini sekadar pembukaan rahsia untuk tuan-tuan memantapkan tawajuh. Benda ni tak ada dalam kafiat, tapi sebenarnya memantapkan. Kita renung betul-betul balik, dia terasa ada connection. Tapi bukanlah condong sampai sakit tengkuk. Tenang, relax, pandang.
Kita tak boleh bawa panjang-panjang, cerita kira santai je. Kemudian dikatakan ma'iyah ialah kebersertaan di dalam setiap pekerjaan di dunia dan baik di dalam ibadahnya dan di dalam urusan duniawi, kerja urusan duniawinya. Jadi hatinya tidak luput dari maknawiyah ma'bud, penyerahan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sama dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya hidupku, matiku, ibadatku semuanya kerana Allah Taala. Itu dia kata ma'iyah tadi. Bila dah sampai murakabah ma'iyah ataupun kebersertaan di dalam setiap pekerjaannya di dunia, dia tak ada bercahaya tanggal dengan agama. Jadi dengan Allah Ta'ala, maknanya dia jadi mudah. Dia bila-bila jadi mudah kan. Dia urusan dia, anda katalah pekerjaan dia ada mengenai riba ke rasuah ke, kawan nak suap, dia jadi automatik tak boleh, tak berterima. Dia tak boleh ni, dia tak nak, dia menjauhi. Sebab apa? Sebab dia ada ma'iyah tadi, kebersertaan. Benda ni bukan hasil daripada dorongan orang ataupun sekadar baca. Ada juga baca kebersertaan Allah. Dia baca, dia try buat. Itu jadi satu, maknanya proses untuk tu dia jadi berat sikit lah. Tapi kalau orang yang hasil mendidik hati dengan proses waris ni, dia jadi mudah. Dia boleh meninggalkan benda-benda yang batil dengan mudah. Walaupun orang yang kalau yang tak ada jalan ni, dia jadi sukar, berat sikit. Jadi macam satu penderaan dia. Tapi orang dah sampai level ni, dia jadi mudah meninggalkan usul-usul batil. Jadi hatinya sepanjang masa bertaut dengan ketauhidan dan diri Tuhannya dalam maknawiyah ketuhanan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita contoh, kalau kita nak beriman dengan Allah tu Maha melihat, dia kadang-kadang on, kadang-kadang off. Tapi bila dia masuk level kebersertaan, dia akan jadi tak imun, mana berpanjangan, dia jadi senang. Macam mana kita tengok kisah nak tuan guru dengan anak murid kan. Dia kata, aku bagi kamu 5 ekor ayam, seorang-seorang seekor, sembelih di tempat tak ada orang lihat. Kata. Tak ada siapa melihat, dia sebut kan. Dia ada pun pergilah, pergi sembelih seorang-seorang, seorang lautan, seorang nyorok kat sungai. Ni tuan guru saya dah sembelih dah. Datang murid seorang ni, tuan guru saya tak mampu lah nak sembelih. Dia kata tak ada dalam tempat yang tak ada orang melihat. Kata, pasal apa? Dia suruh tanya dengan aku. Bahawa saya merasakan bahawa Allah itu Maha melihat, jadi saya tak boleh nak potong sembelih ni sebab ada je yang melihat. Maknanya tuan guru tadi nak iktibarkan murid ni dah sampai murakabah maknawiyah tadi lah, kebersertaan tu tadi. Dia beriman, dia akan berserta dengan sifat Allah Maha melihat je. Belum yang Maha berkata-kata lagi, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran. Itu ada praktikal lain pula. Ma'iyah itu berserta jiwanya pada nisbah di dalam tawajuhnya, iaitu pada sifat-sifat maknawi, sifat-sifat maknawiyah lah, dengan sifat ilmunya, sifat kalamnya, iradahnya, basarnya melihat, samaknya mendengar, kudrahnya, kekuasaan kudrat, dan hayatnya. Ini dia dah telah masuk ma'iyah. Yang ni sebenarnya dia tidak ada pencanaian. Ini cerita kita akan menempuh. Jadi saya sekadar bagi gambarannya pada nisbah tawajuh. Maknanya dalam tawajuhnya dia akan menempuh kaunuhu aliman, ilmunya kan. Bila dah menempuh kaunuhu aliman, dia terbuka ilmu kebajikan. Bagaimana dalam firman Allah kata, apabila aku kendaki seseorang hamba-Ku itu memperoleh kebajikan, maka aku akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Maknanya dia belajar ilmu agama, dia fahamkan lagi. Ni sama ada sejak ni, saya rasa panjang pula tu. Dah okey ke rasa tepu dah ke? Boleh terima sekarang mungkin dah, saya rasa kita nak terus kan. Rasa boleh keriang lagi ke? Macam mana? Badan kita dah nak pukul 12. Boleh ya? Masya-Allah. Bukan nak selalu nak wimpun tak? Yang boleh dah datang. Jauh-jauh. Okey, seterusnya sambung zon putih. Ni dah masuk zon yang menempuh tadi, dia katakan zon putih lah. Maknanya dia telah bersih daripada ghairullah. Dia tak ada cerita perang dah. Dia dah masuk level maknanya kursiah tadi. Mana lebih muntaha lah.
Gitu. Aku dah habis pun lagi, tak lagi berapa ni. Tadi dia katakan dia akan menempuh ahadiyatul zat. Yang ini datang kekuatan rasa muraqabah di dalam hatinya. Yang ini tidak melihat selain daripada asma, af'al dan al-sifat, melainkan memandang ianya pada wujudnya yang sekalian yang nyata itu adalah berdiri kembalinya ia pada empunya diri zat wajibal wujud yang maha memulakan sekalian yang wujud. Mana dia kata wajibal wujud, dia melihat wujud Allah di samping wujud-wujud yang lain. Maknanya dia melihat Allah yang pertama di samping wujud-wujud yang telah nyata. Melihat ia kepada empunya pencetus yang maha qadim, yakni zat yang tidak terhingga pada akal untuk kita mencapainya, dan mengenal akan olehnya kepada dirinya yang hakiki. Kalau kita tengok orang yang mengenal sesuatu, contoh dia pengenal power bank, dia kenal ni, dia tengok produk China, brand ini, brand itu, dia dapat pusing tengok. Tapi kalau kita mengenal Allah, mengenal zat dia, kita tak akan mampu. Mana bohong siapa kata boleh kenal zat. Tetapi kita akan boleh melihat terbitan atau tercutan hasil daripada zat itu, terbitan daripada zat. Contohnya asma, af'al, asma, as-sifat. Contohnya kita melihat sifat Allah yang maha kuat. Kita tengok berlakunya gempa bumi kan. Kita dah melihat. Itu kita melihat daripada as-sifat, kemudian af'alnya. Mana kita memahami kekuatan Allah terjadi daripada pada hasil daripada gempa bumi tadi, perbuatan Allah yang menjadikan gempa tadi. Kita rasa kekuatan Allah tu, Allah boleh hancurkan sekejap mata. Itu contoh kan. Kita tak boleh benar zat, tak boleh pula kita bedik-bedik. Tapi Allah bagi tahu nikmat yang paling tinggi di syurga besok memandang wajah zatnya. Itu Allah bagi tahu. Cuma dia kata di akhirat. Dekat dunia tak ada. Jadi siapa-siapa kau kata boleh melihat zat tu, mana batil. Sebab Rasulullah SAW pesan janganlah kamu berfikir tentang zat kan. Yang mana disebut zat yang tak ada mampu dicapai akal. Itu dia punya prinsip yang kita pegang. Ini benda ni sebenarnya hasil daripada amalan dia. Sebab semua saya guidekan balik lah, saya list out balik. Kemudian jalan rasanya ialah tanda datangnya ia pada seorang ahli majlis tawajuh itu, yakni ahli salih yang berjalan di atas tauhidnya. Jalan rasa, mana tanda datangnya, mana tanda jalan rasa lah. Dia tak ada terbit daripada jalan akademik, dia tak ada. Dia bukan itu. Kemudian seterusnya ianya terbuka ruang maknawiyah pada ubun-ubun. Di dalam berlakunya bila ini sekadar gambaran lah. Bila berlakunya kita menerima pemahaman muraqabah ahadiyatul zat, kita punya ubun-ubun harus terbuka. Dia akan mengalami rasa seolah-olah ubun dia terbuka dan seolah-olah dia terbuka luas. Seolah kepala dia dah terbuka, tepung kepala, seolah-olah dia memandang langit tanpa hijab. Itu berlaku tanda-tanda bagi orang yang mencapai muraqabah ahadiyatul zat. Itu di mana jalan rasa lah. Terbuka ruang maknawiyah pada ubun-ubun untuk berhadapan dengan maksud. Dia akan memahami maksud mukhalafatuhu lil hawadis, yakni bersalah-salahan dirinya dengan akan segala sesuatu yang baru, dan mencapai ia akan maknawiyah laisa kamitslihi syai'in, yakni tidak menyamai dirinya dengan segala sesuatu. Dia dah faham. Selama ni kalau orang bagi dalil, dia dengar aja. Dia yakin macam tu je. Yang ini dia telah meliputi kamalu yakin, yakin yang sempurna kan. Mana dia dah genggam keyakinan tu. Sebarang lintasan hati kita jika mentajsimkan Allah, mentajsimkan akan dirinya seperti wujudnya dalam persangkaan kita bahawa Allah Ta'ala itu bertangan seperti tangan makhluk, maka persangkaan itu adalah batil dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kalau kita tengok dalam kaul ahli sunnah wal jamaah, selalu dia tekankan Allah itu wujud tanpa bertempat. Maknanya dia dah menafikan Allah itu wujud tanpa bertempat. Dalam soal ahli majlis tawajuh, dia akan merasai sendiri apa yang dikatakan Allah berwujud tanpa bertempat. Dia akan meraih sendiri. Dalil dia berpindah daripada dalil akli balik naik dalil nakli berpindah kepada dalil musyahadah. Menyaksikan sendiri kan. Menyaksikan sendiri. Jadi proses agama dia, proses dia belajar ilmu agama jadi mudah lah.
Okay, perjalanan ini perjalanan yang kata level stage zon putih tadi dah clear. Perjalanan ke arah wusul ilallah akan terus kita jalani dan tempuh sampailah ke saat gharah, ini sakaratul maut. Mana benda yang pegangan tasdik dapatan dia tadi telah berpanjangan. Dia buat kerja semayang, dia yakin. Dia buat puasa, dia yakin. Dia buat baik. Apa benda kebajikan lah. Suatu agama yang dituntut agama, dia buat dengan baik, dengan elok. Tak ada isu nak bergaduh apa, nak berhuru-harukan dengan orang lain, tak ada lah. Okay. Ini saya dah sampai kata peringkat ini. Saya dah masuk peringkat guru saya dah terang tentang perjalanan hati kita untuk menghadapi maut lah. Sebab saya cerita tadi proses maknanya yang pertama kita belajar dulu berperang. Okay, dah masuk kedua, dah masuk mampu tenang, dah ukuf apa semua. Yang ketiga ni saya meringkaskan perjalanan orang nak mati lah. Okay, perjalanan ke arah wusul ilallah, mana wusul tu lah sampai maksud makbud dia kepada Allah kan. Dan terus kita jalani dan tempuhi, menuntut ilmu dia, semua dah clear dah. Dan satu saat dia akan merasai mati. Disebut satu saat di mana kita merasai zauq dan wujudan. Wujudan maknanya wujud, kenyataan wujud telah nyata hadir pada kita. Kalau kita tengok orang nak mati tu, dia akan datang. Wujudan, zauq dan wujudan. Begitu juga orang kafir, zauq dan wujudan tu dapat, tetapi dia akan melihat keingkaran, kemurkaan Allah pada diri dia. Tu yang dia terangkat dada susah kan. Tapi bagi orang beriman, zauq dan wujudan tu dia akan digantikan dengan nikmat lah. Dia sebut di sini, saya sebut makam at-tabdal. Dia kata makam at-tabdal ialah menerima kenyataan rasa. Maknanya nikmat Allah Ta'ala itu semata-mata yakni mendengar ia tanpa bunyi. Yang tadi kita yang level kedua tu kita sampai dah level mendengar tanpa bunyi, tapi ini dia lagi kuat dia punya kekuatan jazbah dia. Jazbah tu daya tarik dia. Okay. Kuat kekuatan mendengar tanpa bunyi, melihat dengan tiada rupa. Di situlah kita rasa dan tergamam. Atau tergamam ni dalam makam dahsyat. Sebab proses kematian tu satu benda yang kita tak ada rasa selama ni. Jadi disebut al-dahsyat. Dahsyat tu maknanya bagi ahli zikrullah benda tu jadi satu kekuatan nikmat. Dia bukan takut, dia bukan gabra. Gabra tu bagi orang tak beriman. Orang buat hidup dia tak berdoa kepada Allah, mensyirikkan Allah. Kita nak jadi macam ni lah. Mana kita bila berdepan dengan Allah, kita jadi seronok, lagi lazat, lagi nak cepat bertemu Allah kan. Itu pasal dia sebut dalam hadis Nabi banyak. Kata mati itu satu istirahat pada orang mukmin. Bukan kita takut sebenarnya, tak takut. Okay, dia katakan makam tiada bunyi, mendengar tiada lihat, tiada rupa. Di situlah kita hairan dinamakan zauq, rasa, dan dahsyat al-wujudan, yakni mendapat rasa makam dahsyat. Dan sinilah alamat kemuncak raja sudah tiba. Maknanya tanda raja tu mana yang kemuncak pada hidup dia. Satu benda yang dia ada rasa diagungkan kan. Raja tu yang terlalu diagungkan lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan sudah dinamakan usul dan maut, usul maut lah. Dan di sinilah kesudahan kita kembali kepada Allah Taala. Bila Allah bagi kekuatan zauq tu, Allah akan datangkan apa nama tu sebut dalam kadang kita perhati dalam kitab kata bila kita baik dia akan datangkan amal baik dalam bentuk kita orang yang cantik. Sebenarnya Rasul dan cerita yang sebenarnya Rasulullah sendiri hadir untuk menjemput kita. Maknanya satu nikmat yang besar lah. Kalau selama ni kita rindu Nabi kan, kalau nak mati kalau Rasulullah jemput, tutup cerita lah dah seronok sangat lah kan. Jadi apa nak ditakutkan. Inilah sebabnya tiada Israel mengambil nyawa. Maknanya bukan dalam usul ni Allah Ta'ala tidak kata menjadikan asbab Israel, tapi telah menjadikan asbab diri dia dijemput untuk dia keluar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis pun ada kursi tak salah saya baca, satu hari hamba tu nak tarik nyawa. Israel bagilah, dia kata nak tarik nyawa, tapi hamba tu terpelak, dia kata aku tak nak keluar kalau kamu yang tarik, aku nak Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala yang tarik kan. Kemudian Allah kata kamu dah lukis di tapak tangan kamu bahawa aku menjemput, seolah-olah Allah tunjukkan kad jemputan. Baru roh dia nak keluar. Begitu dia kata orang dah sampai kursiah. Maknanya kita macam kita lah kalau kita dengan raja dah bagus kan, kontak baiknya, apa benda yang mustahil boleh bagi kan. Dah baik dah kata kabel bagus ni kan. Okey, dah sampai hujung dah. Dan tiadalah Israel mengambil nyawa kita, hanya menjalankan perintah Allah. Dan kita pun tiada sedarkan diri kita lagi
maka dia perintahkan orang tu jangan syak lagi demi Allah dan demi Rasul, itulah adanya. Maknanya dia tidak rasa maknanya berat untuk kembali kepada Allah kan. Sebab kita mendidik jalan ni supaya kita tak akan mati. Tak ada macam bila kita sebut mati, kita rasa satu benda yang kaget, pelik kan. Tapi benda tu tak boleh lah kita belajar ni besok dah ready, dah mati kan. Tak mahunya. Dia proses, bila sebut proses runtunan. Makan tahu 10 tahun, 20 tahun. Betul Rasulullah SAW pun menegakkan Islam kat Mekah pun 23 tahun kan. Ada proses dia kan. Begitulah lebih kurang. Jadi dah lebih kurang 50 minit ni, insyaAllah lah. Maksudnya sekadar tazkirah, ingatlah tak ada nak mengaji apa berat kan. Kalau nanti insyaAllah kalau ada rezeki, mungkin sambung ayat lain kan, tajuk lain apa semua. Jadi kalau kata orang tu sebagai nak buat penutup majlis, kalau ada kata kemuskilan nak tanya, boleh lah kita buka untuk tanya kan, soalan sikit sebanyak mana saya reti, saya ceritalah. Daripada kita tutup belah macam tu je kan. Ni santai, kalau ada apa nak tanya boleh lah, insyaAllah. Kita tolong-tolong sama-sama lah. Ada nak tanya ke apa? Ada kemuskilan apa? Tayuan tanya kan? Tadi dah tengok kan macam mana majlis tawajuh apa semua. Datang dari Kedah apa semua, mesti nak tanya, ada soalan kan? Ada.